Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ini 28 hari bulan 9, hari Ahad. Macam biasa runting pagi kawan, turun sungai tengok perkara. Sini hujan lebat petang semalam. Tapi air nampak gayanya tak naik, cuma naik sikit lah daripada semalam, petang semalam. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Perkara macam biasa, jari, tobe, tauk BM. Tu je lah rasanya. Kedai air okey lah, nampak gayanya tak naik boh. Okey lah sahabat, jom terus. Ni pagi-pagi makan buah hara. Tu buah hara tengah masak. Ni keluar kandang pagi-pagi makan buah hara. Tu tengah masak penuh. Kakak makan lah. Kelah-kelah tepi sungai. Lembu ni ha. Abang Kiko. Okey lah, jom terus. Okey. Cuma naiklah sikit daripada petang semalam. Air cuma tak keruh lah. Aduh. Tengok jari. Jari lama saya dapat menikah ni. Sangkut pula. Nanti sangkut kat sini. Cuk lah. Sebaik tu. Pintar-pintar. Tak apa. Tak ada masalah pun tu. Ikan je tu. Ada tak ada barang. Nampak gaya macam tak mengenang macam ni. Tak mengenang sahabat. Okey lah, jom terus, tak mengenang. Tengok perkara lain pula ni. Goyang tu. Tauk sangkok, tauk BM. Tengok saya ke mana. Boleh tahan. Alhamdulillah rezeki. Ni tak payah tak kisah tanya lah rasanya. Bismillah. Alhamdulillah. Rezeki pertama pagi ni dapat BM. Tak berapa besar pun. Alhamdulillah rezeki jugalah. Payah pula dah. Takkan nak guna payah juga. Tak payah kot. Alhamdulillah lepas dah. Okey. Alhamdulillah rezeki. Tak apa nampak si sahabat bawah pokok ni gelap. Okey. Untuk air sikit. Okey. Jom terus. Tengok perkara lain pula. Tengok arah ni. Yang ni pun pasipuk juga.
Terang ke? Terik ni. Tapi tak melawar. Untung kayu. Ingat you adalah ikannya. Haha. Kena prank juga. Okeylah, jom terus. Tak ngeneng agak. Okey sahabat, alhamdulillah pagi ni dapatlah seekor. Saiznya tak besar lah. Dalam 4 kilo je lebih kurang. Ni lah rezeki je kan ni. Boleh tahan lah. Lepas lah untuk minyak. Kemarin dengan hari semalamnya kemarin ada dapat juga, tapi je kalau tak buat video so dapat sekor-sekor je. Ni untuk mengenai petang semalam. Yang ni kalau tak buat video je lah semalam. Hujan lebat sini. Dia yang kecil tu. Tu pati sangkor tu pagi semalam tu. Tu kalau tak buat video juga tu. Dengan pari je. Ni je lah untuk kawan nak jual kan ni. Alhamdulillah juga ada rezeki. Boleh lah untuk buat minyak. Inilah hasil ni sahabat. Yang ni kalau tak buat video lah. Ini kena petang semalam. Hari ni pagi semalam ni seekor ni je. Kena terubik. Ni kita kompor-kompor je lah. Inilah rezekinya. Alhamdulillah jugalah rezeki jugalah. Okeylah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Pagi mendung. Ramai apa saja? Ada ikan air. Ada gatah pun ada. Pari weh. Pari. Hari ni toke bawa helak. BM ni satu lagi. Dalam ni tu ayam kampung apa toke beli. Toke jual. Malah boleh tahan melangkap dekat tahu jual. Ni seekor besar je ni. Ini belum dah guni. Toke apa jual pati sangkor ni kalau piara je dah. Kurang ikan segar. Banyak BM. Ni lawa. Ini macam juga. Juara. Ini duduk luar. Dia lari luar. Ini bau. Bebas, arti bebas. Satu pari. Tak makan cerdek. Ngumpah hari tak makan. Pagi tu masuk dia ni. Itu parah.
魚啊嗰啲叫咯，好多筆㗎。好似海嗰啲咁樣嘅樣係咪？係啦。嚇？嗰啲都唔到嗰啲緊要係咪啊？都已經好犀利嗰種。我呢條犀利，嗰啲除咗大。Ya sama dengan itu satu ini. Kakak, pergi sana dengan Cik Ini Na. parang. Tak ada dia nama lain-lain. Oh. Satu dulu. Okey, beres Pak Mas. Terima kasih. Zamri tak ada katanya. Tak ada dia hari ni, tak ada. Kalau dia dapat ikan lopak naik tak ada agak dia. Apa ada ke?細條嗰啲嗬。Dua poin dua. Ha. Ngena ke? Ha. Tak pernah lagi kawan, tak pernah dapat kalau ngena ke? Agak tempat tengah tempat laju dulu. Macam-macam. Biasa kalau tahu tu je kalau dia main rata. Kau tahu jual, kita tahu ni kan. Iyalah. Nanti pakai Ya. Kawan tak pernah dapat ngena ke? Tahu anu kalau. Memang baru. Sama lah. Kan kat barang. Tak kasih orang. Wah, ni slow. Dah tengok. Kalau. sungai ni. Ada naik. Oh, ambil sini naik. Sini ambil. Ada. Banyak naik dia. Tapi saya kurang besar. So, naik. Oh, itu naik je. Ada pakai kotor lah tu. Okey sahabat, kawan ada di JT Persinggahan Taman Rimba Kenong. Ni bubuk penduduk dalam ni lah. Yang duduk seberang sungai. Masih ada lagi yang menggunakan himat buknya sahabat, tempat kawan ni. Ni JT dia. Ni air apa Sungai Kenong lah ni. Air dia cetik sahabat. Kawan cakap tohor kan, sahabat ramai pula yang tak tahu apa itu tohor. Tohor tu maksudnya cetik lah. Air cetik ni, ni pun kira dalam lagi ni. Buk masih boleh lepas lagi. Kalau dia cetik lagi ni, buk pun kena tarik dah ni. Ni pun tak habis lagi lah. Biasanya dia sampai timbur semua pasir ni ada lorong-lorong je untuk buk je. Tu pun buk kena tarik. Ni lah dia keadaan dia. Sungai Kenong. Ni buk penduduk sini lah. Buk penduduk yang ada dalam kampung ni. Inilah JT persinggahannya ke Taman Rimba Kenong. Tu buk biru tu buk kawan tu. Kawan ke sini ada urusan sikit, ada kerja sikit lah dalam ni. Ni. Jadi kawan ambil gambar lah. Ni lah dia, JT ni pun dah runtuh dah ni. Kena banjir tahun 2014 dulu. Sampai sekarang ni tak baiki lagi. Cuma yang ada asas macam ni je lah. Dulu ada atap, ada apa semua sini. Tapi ni tak ada peruntukan lagi katanya. Tak baiki lagi. Jadi inilah dia. JT dia dalam sana. Tu pintu masuk dia ke Taman Rimba Kenong. Yang gua atas air tu depan ni. Depan sana. Jauh juga lagi tu. Jarak dia 1 kilometer lagi daripada sini. Sekarang ni dengan keadaan air macam ni, boleh pergi. Tapi memang teruk sikit lah. Kena tarik buknya. Okey lah sahabat. Ikan tadi dah siap jual. Alhamdulillah bawa ekor merah tadi. Kawan pun tak menengok kilo tadi berapa. Rasanya 4 kilo lebih je. Tak besar mana pun. Campur dengan untuk semalam dengan untuk kemarin. Pari lepas tu sekor anak BM kecil tu. Lepas tu sangkor liar ada sekor. Alhamdulillah jugalah dapat jugalah 100 setengah.
Itulah rezekinya. Untuk 3 hari biasa, alhamdulillah juga lah adalah untuk minyaknya. Okeylah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.